Zulaika Abdul Rahman dari SMK Datuk Syed Omar akan membentangkan sains tingkatan 3 dengan bab 8 dan topik 842 iaitu pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan selamat dan sempurna. Objektif pembelajaran ini untuk mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahannya dengan baik. Kebanyakan kita menganggap bahawa radioaktiviti ini sebagai sesuatu yang berbahaya dan benda buatan manusia. Tapi sebenarnya ia wujud secara semula jadi di sekeliling kita. Mari kita lihat 6 fakta menarik tentang radioaktiviti. Yang pertama, penemuan radioaktiviti adalah satu kemalangan yang sangat penting. Pada tahun 1896, seorang saintis bernama Henry Becquerel secara tidak sengaja meninggalkan garam uranium di atas plate fotografi. Walaupun plate itu dibungkus dengan rapi, dia mendapati plate tersebut telah terdedah. Ini membuktikan bahawa uranium memancarkan sinaran yang tidak kelihatan. Penemuan ini membuka pintu kepada satu bidang sains yang baharu. Yang kedua, kita tidak boleh bercakap tentang radioaktiviti tanpa menyebut Marie Curie dan suaminya, Pierre Curie. Siapakah mereka? Mereka ialah saintis yang mencipta istilah radioaktiviti itu sendiri. Bahkan, mereka memenangi hadiah Nobel sebanyak 2 kali dalam dua bidang yang berbeza iaitu fizik dan kimia. Serta Mary menjadi satu-satunya saintis wanita yang berjaya melakukannya. Mereka juga menemui 2 unsur baharu yang penting iaitu polonium dan radium. Yang ketiga, kita terdedah kepada sinar radioaktif setiap hari daripada pelbagai sumber semula jadi. Contohnya termasuk gas radon dari tanah, sindaran kosmik dari angkasa lepas dan juga bahan radioaktif semula jadi dalam makanan kita seperti kalium-40 yang terdapat dalam pisang dan kekacang Brazil. Mesti anda terfikirkan pisang yang kita makan sebagai diet sihat boleh mengeluarkan sinaran radioaktif. Ini membuktikan bahawa radioaktiviti bukan hanya wujud dalam makmal semata-mata. Fakta yang keempat, tahap pendedahan radioaktiviti yang sangat rendah tidak serta-merta berbahaya kepada manusia. Badan kita mempunyai mekanisme semula jadi untuk membaiki kerosakan DNA. Bahaya hanya akan timbul apabila pendedahan terhadap sinaran melebihi jumlah tertentu ataupun berlaku secara berpanjangan. Fakta yang kelima, plutonium dikenali sebagai salah satu bahan yang paling beracun per unit berat. Ia sangat berbahaya jika dihidu dalam bentuk zarah halus. Sifatnya yang memancarkan zarah alfa boleh merosakkan tisu jika ia berada di dalam badan manusia. Baik, fakta yang terakhir, yang keenam. Sisa radioaktif mempunyai separuh hayat yang sangat panjang iaitu ribuan ataupun jutaan tahun. Ini bermakna ia mengambil masa yang sangat lama untuk bahan itu bereput. Sebagai contoh, uranium 236 mempunyai separuh hayat 4.5 bilion tahun. Ini menimbulkan cabaran besar dalam pengurusan sisa nuklear. Kesimpulannya, radioaktiviti adalah bidang yang kompleks dan menarik dengan sejarah yang tidak dijangka dan impak besar dalam sains dan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menghargai kedua-dua manfaat dan cabaran tersebut yang dibawa oleh tajuk ini. Adakah anda tahu fakta menarik lain tentang radioaktiviti? Jika ada, kongsi